Tak terima bahasa Melayu, baik jangan duduk Malaysia. Betul, aku pun setuju dengan benda tu. Kau setuju tak? Bahasa ibunda juga dibenarkan dibelajar. Bahasa Tamil langgar dalam perlembagaan kita. Jadi apa masalahnya? Adakah bahasa Tamil awak langgar yang bermasalah? Saya tak ada masalah pun. Dekat Indonesia, you cannot tell whether that person is Chinese or Jawa ataupun orang Bajau ke orang Bugis ke. Dekat Indonesia kan, kalau siapa yang pernah pergi sana lah kan, everyone almost 99% fluent in Indonesian language. Dia bukan saja isu bahasa tuan-tuan, ini adalah isu identiti negara tu, faham? Waktu saya coba berbahasa Indonesia dengan orang Malay, banyak kali orang Malay tidak bisa berbahasa Malay. Ya, baru lewat beberapa hari pernyataan dari Raja Malaysia terkait, kalau tidak terima bahasa Melayu lebih baik jangan tinggal di Malaysia. Namun yang terbaru seakan terjadi kontradiksi antara pernyataan Raja dan sidang Parlemen Malaysia, yang kembali heboh dengan perdebatan tentang bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa perlembagaan, bahasa penyatu rakyat berbilang kaum, bahasa ilmu yang wajib diperkasa, bukan dipinggirkan. Mata pelajaran sejarah saya menjadi pemegang keras. sijil Peraturan UEC. Dewan, speaker Ada peraturan. beberapa ahli parlimen dekat sini Speaker. juga pemegang sijil UEC. Peraturan Dewan, Apakah speaker. Konteks Kita tak apa, punya saya nak bahasa baca ni. Malaysia tak Ini boleh saya ke? punya Speaker. nanti menteri buat penjelasan. Saya nak jemput Peraturan yang Dewan, Muhammad speaker, Temelloh peraturan Dewan. melawan Menjadi sekolah keras pendirian dalam Cina. masa pendidikan. Baru tahu apa berlaku. Speaker. Nanti saya nak terang, Speaker. nanti biar menteri yang menjawab. Ini fakta yang Peraturan salah. Dewan, peraturan Mata Dewan. pelajaran sejarah. Temerloh. Sekejap. Ada peraturan mesyuarat sekejap. Peraturan mesyuarat sekejap. Isunya apa dia? Isu adalah berkenaan dengan pelajar-pelajar peperiksaan UEC Yang dibawakan apa dia? mengelirukan Dewan. Mengelirukan Dewan. Yang berhormat Temelloh telah berbahas tadi mengatakan bahawa kita perlu mempertahankan, memartabatkan bahasa Malaysia. Apa masalahnya? Saya nak supaya menteri yang menjawab nanti. Temelloh, saya bangkitkan Saya- peraturan Dewan. Duduklah dulu. Temelloh, sabar. Nanti kejap. Temerloh. Duduklah. Saya dengar lo. Tahu tak Saya peraturan dengar Dewan? explanation lo. Okey. Bahasa Malaysia, senang, duduk. Nah, Kenyataan yang mengeriukan Dewan. Saya, Betul saya kata. Tadi Temelloh mengatakan, Tan Sri, Temelloh mengatakan bahawa dalam sistem ujian UEC tidak mengajar sejarah Malaysia. Itu satu kenyataan yang mengeriukan. tak apa, nanti saya Sebab nak tanya dalam tadi. silibus Yang penentuan. UEC memang ada ajar sejarah Malaysia. Saya minta supaya Temelloh tarik balik kenyataan tersebut. Bila dia keluarkan kenyataan tersebut, saya nak tanya Temelloh, kamu sudah baca, sudah teliti teks buku sejarah UEC tak? Saya nak tanya. Kota Melaka. Kalau tak ada, jangan Saya nak tanya, saya nak bagi jangan tahu. keluarkan kenyataan Tan Sri Speaker. yang tidak benar dalam Dewan Yang Mulia ini. Tan Sri Speaker, perkara ini juga telah dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apa masalahnya? Semua pelajar-pelajar Baik, UEC, semua pelajar UEC lulus dalam bahasa Malaysia dan juga Mata sejarah. pelajaran sejarah memang ada ajar Jadi sejarah Malaysia. kenapa Temelloh buat kenyataan begitu? Itu adalah satu kenyataan. Tarik balik, Saya dia minta perlu tarik Temelloh balik. Tarik balik. Tarik balik. Tuan Penentuan. Okey, saya tenang duduk, saya faham. Petang, pelajar kita pun ada, kebanyakannya pelajar daripada universiti. Saya ulang Temerloh untuk selesaikan masalah. Dengar kata silap saya, Temelloh katakan bahawa pengajaran di UEC menggunakan bahasa selain bahasa Melayu. Betul? Kata Ya, gitu. tadi. Soalan saya, apakah itu melanggar perlembagaan negara? Terima kasih. Kita nak kementerian, saya ingin tahu, kita akan bertanya kepada kementerian, adakah Temelloh, saya diisi pun nak tanya, A-level dalam bahasa Inggeris Okey. ada tak langgar perlembagaan? selain A-level boleh tak? daripada A-level boleh tak Boleh belakang saya bahasa? tanya. Boleh tak Saya nak pakai mengikut A-level Temelloh, masuk boleh saya universiti? tanya. petua daripada yang Dalam diperlukan. perlembagaan, bahasa Malaysia ialah bahasa kebangsaan. Bahasa Kita Tamil. semua tahu. Bahasa Tamil langgar Bahasa perlembagaan. ibunda juga dibenarkan dibelajar Bahasa Tamil langgar dalam perlembagaan perlembagaan. kita. Jadi apa masalahnya? Adakah Saya tak ada bahasa masalah. Tamil Awak langgar yang perlembagaan? bermasalah. Saya tak ada Bahasa masalah Malaysia, pun. bahasa
kebangsaan Saya dah ikut kita. ketua Kita semua tadi. terima. Sekolah Tamil ajar bahasa Bahasa Melayu, ibunda sekolah juga Tamil boleh ajar dipelajari. sejarah. Kenapa? Apa masalah Oleh awak ni? rakyat Malaysia. Apa masalah? Pasal Ini Tamil, apa terkalung pasal dalam Tamil ni? perlembagaan. Jadi apa masalahnya? Saya nak ikut petua tuan yang dipertua tadi. Saya ingin bertanya, sejauh manakah? Apa Baik. masalah semua ni? Teman Loh. Baik, Ya. dengar. Sebelumnya banyak warganet sebelah yang mendukung pernyataan Raja yang mengatakan kalau tidak terima bahasa Melayu jangan tinggal di Malaysia. Dan hal tersebut menuai atensi positif dari warga tetangga bahkan dari Indonesia. Sehingga ada juga yang menyenggol Indonesia sebagai contoh. Saya amat setuju tuan-tuan. Saya sokong sepenuhnya titah agung ni. Rakyat Malaysia seharusnya bukan saja boleh faham bahasa Melayu tau. Sepatutnya fasih bahasa Melayu tuan-tuan. Dekat Indonesia, you cannot tell whether that person is Chinese or Jawa ataupun orang Bajau ke orang Bugis ke. Dekat Indonesia kan, kalau siapa yang pernah pergi sana lah kan, everyone almost 99% fluent in Indonesian language. Dia bukan saja isu bahasa tuan-tuan, ini adalah isu identiti negara tu, faham? Kalau kau gelar diri kau sebagai rakyat Malaysia, pegang IC Malaysia, dapat benefit daripada kerajaan Malaysia, beli hartanah dekat Malaysia, besarkan anak semua pun dekat Malaysia, paling penting cari rezeki, berniaga, makan gaji semua dekat Malaysia. Kalau semua nikmat ni anda dapat dekat Malaysia, so sepatutnya apa? Sepatutnya anda kenalah daulatkan bahasa Melayu, betul tak? Kadang-kadang saya pelik mak ayah ni tuan-tuan, pelik sungguh. Daripada peringkat tadika taska, dia hantarnya ke kindergarten English. Lepas tu darjah 1 sampai darjah 6 hantar ke private school, pun menggunakan bahasa pengantara English. Masuk peringkat menengah, dihantarnya pula ke UEC, private school, international school yang memang sasah gunakan English, betul tak? Lepas tamat je peringkat menengah, disumbatnya budak-budak ni ke college-college international yang memang, of course lah tuan-tuan, kalau dah sekolah pembahasa Inggeris, peringkat tertinggi, college semua tu, takkan bahasa Melayu, betul tak? So last budak ni daripada dia kecil, tadika sampailah ke peringkat college, university, memang tak boleh fasih bahasa Melayu langsung. Cakap pun tergagap-gagap. Yang paling bangsatnya pula tuan-tuan, puak-puak ni boleh pula bertanding untuk jadi wakil rakyat. Masuk pula Dewan Parlimen. Lepas tu nak bercakap dekat Dewan Parlimen gunakan bahasa Melayu pun ke laut. Aduh. Dan last hujung sekali dia perjuangkan pengiktirafan UEC. Sebab dia dulu ambil subjek tu, betul kan? So, aku jumpa satu orang uncle ni. Dia keturunan Chinese. Aku tegur dia, "Uncle, you Chinese lah?" Lepas tu dia kata, "Bukan, I'm a Indonesian, tapi I keturunan Chinese." Dan yang I respect dengan dia kan, waktu dia sembang dengan kawan-kawan dia tu kan, walaupun kawan dia berketurunan Chinese, tapi dia cakap bahasa Indonesia. Dan dia kata, "Saya lahir kat Indonesia, saya bangga jadi orang Indonesia." Rasa macam wow, amazing kan. Compare dengan Malaysia guys, dia macam mana nak cakap, Chinese dengan Chinese, dia sama ada dua bahasa, sama ada dia cakap Chinese ataupun dia cakap English. Kalau dia orang berjumpa kan, itulah beza kan. Itulah nak buat macam mana kan. Namun perdebatan yang terjadi pada parlemen tetangga, hal itu menandakan pencarian identitas di sebelah belum kelar-kelar. Sehingga tak heran baru-baru ini maupun sebelumnya, ada beberapa warga negara asing yang heran karena yang mereka temui, warga negara sebelah tidak berbicara dengan bahasa Melayu. Sekarang saya di Malaysia, di Kuala Lumpur, sebenarnya di Bukit Bintang sekarang di sana. Dan sangat menarik karena waktu saya coba berbahasa Indonesia dengan orang Malay, banyak kali orang Malay tidak bisa berbahasa Malay. Sangat menarik karena waktu datang di airport, sopir saya bilang semua orang Malay bisa berbahasa Malay. Jadi saya coba, tapi banyak orang tidak bisa berbicara dengan saya. Dan semua orang tahu bahasa Indonesia dan bahasa Malay sama-sama, like mungkin 2% berbeda. Tapi ya, sangat menarik karena
banyak orang Malay hanya bisa berbahasa Cina atau Hindi, India. Kenapa setiap kali I datang Malaysia, you all tak pernah nak cakap bahasa Melayu dengan I? I selalu try practice my Malay. Sebab bahasa Melayu ni sikit lain dengan bahasa Indonesia kan? But setiap kali I cakap, you guys terus jawab in English. Like, hello lah. Janganlah. I tanya, boleh cakap Melayu tak orang Malaysia? Yes, of course. But we can speak English. No. I not practice Malay. Tapi tetap jawabnya English juga. So sekarang my Malay level is still beginner. Sebab orang Malaysia semua jadi cikgu English. Please. Nah, ketika mereka membandingkan dengan bahasa Indonesia, sebagaimana yang sudah sering diungkapkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang menyatukan 700 lebih bahasa daerah di Indonesia. Sehingga bahasa penghubung antar etnis yang berbeda-beda ini Indonesia menetapkan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan sebagai identitas Indonesia.